Saya ada posting tentang bagaimana kalau bisnes anda dah lama, your business should be process driven and not founder driven. So from that post, saya ada beberapa inquiries yang berminat tentang bagaimana saya boleh bantu. So today, saya ada 2 discovery call dengan 2 founder yang kebetulan kedua-dua ni ada persamaan. Itu mereka bermula dalam tahun yang sama dan mereka dah level 6 figures per month. And then sekarang ni memang boleh kata heavily dependent on founder. Dan team pun ramai, lebih 10 orang. So dua-dua ni dalam keadaan yang risau kalau sales makin bertambah, founder makin sibuk. Kenapa? Padahal kita dah hire ramai orang. Patutnya dengan hire ramai orang dapat mengurangkan lagi dependent kepada founder. Apa yang saya cuba bantu? Iaitu saya cuba bantu anda solve 3 masalah utama in any business, iaitu inconsistent marketing, inconsistent sales dan juga business yang sangat dependent kepada founder. Tapi 2 founder tu, salah satunya prioritinya adalah untuk nak baguskan marketing and then nak sistemkan marketing dan business. Tetapi yang seorang lagi, marketing dan sales sudah tak ada masalah. Sekarang ni sangat mementingkan operation. So basically memang saya banyak bantu in term of marketing ataupun operation. Yang founder F&B sekarang ni walaupun marketing dia sedang tak okey, tetapi sekarang ni dia sangat perlukan bantuan dalam segi nak sistem ke operation. Saya fokus kat situ dulu, saya prioritikan situ dulu. So in case kalau anda berminat untuk saya bantu juga, anda boleh DM saya.